Cubaan seekor ibu gajah mengalihkan sebuah lori yang merempuh anaknya di Jalan Raya Timur Barat Tigrik awal pagi 11 Mei malah tidak berganjak dari lokasi kemalangan lebih 5 jam menyentuh perasaan orang ramai. Tindakan gajah itu yang enggan berganjak serta boleh mengundang risiko kepada pengguna jalan raya menyebabkan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan terpaksa menggunakan ubat pelali serta menarik haiwan itu jauh dari lokasi kemalangan. Pengarah Perkhidmatan Perak, Yusof Sharif berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu jam 3.30 pagi 11 Mei. Menurutnya, sehingga jam 11.30 pagi, kerja-kerja pengalihan karkas anak gajah jantan dianggarkan berusia 5 tahun itu dilaksanakan oleh petugas perkhidmatan. Beliau berkata, bagi tujuan keselamatan petugas dan orang awam, ibu gajah berkenaan terpaksa dibawa jauh dari lokasi kemalangan. Terdahulu, tular video memaparkan seekor gajah dewasa dipercayai ibu kepada anak gajah itu setia menunggu anaknya yang terperosok di bawah lori. Gajah dewasa itu kelihatan berusaha menolak lori berkenaan dengan kepalanya untuk menyelamatkan anaknya.